Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bumi Palestin masih bersimpah. Anak-anak kecil syahid di pangkuan ini, isteri kehilangan suaminya, anak menangisi pemergian bapanya, rumah-rumah musnah, masjid dijadikan sasaran, dan hospital dikepung tanpa belas kasihan. Gaza yang disebut sebagai penjara terbuka terbesar di dunia ini menjadi saksi kezaliman yang tidak berhenti sejak lebih 70 tahun. Sejak tahun 1948, rakyat Palestin diusir dari tanah air mereka melalui terjadi Nakbah, diikuti dengan siri penjajahan Zionis yang merampas tanah demi tanah dari Al-Quds, Hebron hingga Gaza. Mereka berhadapan dengan satu projek penjajahan yang mampu menghapuskan etnik, menghancurkan kemanusiaan dan merendahkan kesucian Islam. Betapa dahsyatnya penyiksaan yang mereka terima sehingga digambarkan oleh sastrawan Palestin Mahmud Darwish dalam puisinya, seseorang hanya berlahir di satu tanah namun boleh mati berkali di berbagai arah, di pengasingan yang dingin, di penjara yang gelap, dan di tanah air yang hilang haram. Syurga kenangan yang kini berubah menjadi mimpi ngeri atas nama jajah dan jarak. Namun wahai umat Islam, di sebalik runtuhan bangunan dan kesunyian malam yang dihujani ratusan peluru, masih ada zikir keramat yang bergema dari bibir rakyat Palestin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik penolong. Mereka tidak memiliki jet pejuang atau senjata yang moden, tetapi mereka memiliki senjata yang tidak dapat dikalahkan oleh mana-mana kuasa dunia, iaitu doa. Sidang muslimin yang berbahagia, doa adalah pusat utama dan ibadah. Malah lebih daripada itu, ia merupakan kunci kepada segala kebaikan dan penghalang kepada segala keburukan. Ia menjadi tali penghubung antara hamba dan Tuhannya, tempat segala harapan dikembalikan ketika tiada lagi jalan di hadapan. Perhatikan bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikurniakan zuriat yang soleh, sedangkan isterinya mandul dan usia mereka telah pun lanjut. Dalam keadaan mustahil pada pandangan manusia, baginda tetap berdoa dengan penuh yakin seperti mana yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik, sesungguhnya engkau sentiasa mendengar, yakni menerima doa permohonan. Doa itu akhirnya dimakbulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakannya seorang anak yang soleh, yaitu Nabi Yahya alaihissalam, sebagai tanda bahawa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila seorang hamba benar-benar yakin dan berserah kepadanya. Begitu juga Nabi Lut alaihissalam, tak kala kaumnya tertenggelam dalam maksiat dan tidak lagi mendengar seruan dakwahnya, dalam keperitan usaha dakwah yang diabaikan kaumnya, baginda menadah tangan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana yang terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 169. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Wahai Tuhanku, selamatkanlah aku, keluargaku dan para pengikutku daripada perbuatan yang dilakukan oleh golongan yang jahat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya daripada azab yang menimpa kaumnya. Demikianlah doa, senjata tanpa suara yang memelah segala keangkuhan dunia. Oleh itu, jangan sekali-kali kita meremehkan kekuatan doa dan jangan cepat berputus asa bila belum nampak hasilnya. Sesungguhnya kelewatan bukan berarti penolakan. Ada kalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menangguhkan untuk memberi yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Rasulullah SAW ada menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'minin yansibu wajhahu ila Allah yas'aluhu mas'alatan illa a'tahu iyyaha imma 'ajjalaha lahu fid dunya wa imma dakharaha lahu fil akhirah ma lam ya'jal." Qalu
kepadanya, melainkan Allah akan memberikannya sama ada Allah mempercepatkannya baginya di dunia atau menyimpankannya untuknya di akhirat selama mana dia tidak tergopoh-gopoh. Pada sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud tergopoh-gopoh itu? Baginda pun menjawab, dia mengeluh, aku telah berdoa dan berdoa, tetapi aku tak melihat doaku diperkenankan. Riwayat Al-Bukhari. Begitulah sidang jemaah sekalian, jika saudara kita di sana bermasih tidak berputus-putus untuk berdoa walau di bawah runtuhan bangunan, di celah tangisan anak-anak, dengan keyakinan bahawa doa mereka tidak sia-sia di sisi Tuhan yang Maha mendengar, mengapakah kita pula yang mudah mengeluh dengan doa kita sendiri? Maka janganlah berhenti berdoa untuk saudara kita di Palestin, kerana doa adalah tanda kita masih percaya, masih lagi berharap dan masih hidup dalam naungan kasih Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan, ini dunia semakin tersedar dari lena yang panjang, dari Nusantara hinggalah ke Eropah, dari Afrika hinggalah ke Amerika. Jutaan manusia melintasi agama dan bangsa muda bangsa. Mereka tidak lagi sanggup berdiam diri di hadapan kezaliman yang mencerut leher kemanusiaan. Mereka membawa panji-panji solidariti menuntut keadilan buat rakyat Palestin yang dizalimi tanpa belas kasihan. Dalam masa yang sama, berdirilah para sukarelawan dan aktivis kemanusiaan dari seluruh dunia yang bergabung menempuh lautan berbekalkan perisai yang ditakuti Zionis Israel, iaitu keberanian, tekad dan doa. Dunia menyaksikan sendiri bahawa mereka hanya berlayar untuk memberi makan kepada yang lapar, merawat yang cedera dan mengembalikan bawah yang dirampas. Tindakan pengecut Zionis Israel memintas dan menahan misi kemanusiaan di perairan antarabangsa jelas adalah satu jenayah terang-terangan. Ia melanggar Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 1982, iaitu Undang-Undang Antarabangsa yang menjamin kebebasan pelayaran bagi kapal misi kemanusiaan. Maka marilah kita teruskan berdoa. Jangan biarkan kezaliman ini mematahkan semangat dan harapan kita. Teruslah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha mendengar rintihan hamba-hamba-Nya, kerana doa yang tulus dari hati orang yang beriman lebih tajam daripada senjata dan mampu merubah haluan sejarah. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, mari kita mengambil pengajaran yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan kita, iaitu yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa doa adalah senjata paling kuat bagi orang yang beriman. Ia bukan sekadar lafaz di bibir, tetapi tanda kebergantungan dan kekuatan jiwa. Yang kedua, umat Islam hendaklah memahami bahawa doa bukan alasan untuk berdiam diri, tetapi seruan untuk bertindak. Doa yang tulus mesti diiringi usaha dan tanggungjawab. Yang ketiga, umat Islam hendaklah bangkit daripada kelalaian dan tidak membiarkan pendirian Palestin berlalu tanpa berhenti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dalam menghadapi segala kesukaran, dalam mengerjakan perkara kebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan. Serta tetaplah bersiap sedia dengan kekuatan pertahanan di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Mudah-mudahan kamu berjaya mencapai dan kemenangan. Surah Al-Imran ayat 2. Barakallahu li wa lakum bil Quran.